Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Rain Haris bin Muhammad Raimi dari Andromeda Channel ingin melaporkan TV PSS SK Setia Alam. Hari ini Jumaat 27 Januari 2023 akan berlangsungnya Majlis Penutup Nilam 2022 dan juga Perasmian Andromeda. Di belakang saya kelihatan murid-murid sedang menunggu ketibaan perasmi dan juga barisan VIP. Tujuan majlis ini diadakan bagi menghargai kejayaan murid-murid yang telah berusaha bersungguh-sungguh dalam aktiviti nilam serta memberi semangat dan dorongan kepada murid-murid untuk meneruskan amalan membaca. Majlis ini akan dirasmikan oleh Tuan Abdul Rahim bin Khalid, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Petaling Perdana Selangor. Turut diadakan pada hari ini ialah persembahan tarian Selamat Datang oleh Kelab Tarian Kesuma dan juga persembahan pantomen oleh murid-murid tahun 6. Termasukkan tokoh nilam 2022. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Tahniah di atas kejayaan ini. Apa perasaan Saharis setelah berjaya membaca buku sebanyak 1,200 buah dan terpilih untuk memenangi hadiah utama nilam bagi tahun 2022? Saya berterima kasih kepada guru-guru dan ibu bapa saya yang telah membimbing saya untuk memenangi anugerah nilam 2022. Saya berasa bangga dan gembira kerana saya telah mendapat juara memenangi anugerah 2022. Seterusnya, boleh Eva kongsikan apakah rahsia kejayaan Eva sehingga berjaya membaca buku sebanyak 600 buah buku? Saya membaca buku pada masa lapang saya. Saya juga membahagikan masa bermain, membaca buku dan belajar. Kadang-kadang saya pergi ke perpustakaan Tun Uda Shah Alam untuk membaca buku dan meminjam buku. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa saya kerana telah memberi semangat kepada saya.
Bersama saya adalah Tuan Abdul Rahim bin Khalid, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Petaling Perdana Selangor. Tuan, apakah pendapat Tuan terhadap Pusat Andromeda SK Setia Alam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tahniah kepada SMK Setia Alam dan warganya di atas pencapaian SK Setia Alam dan warganya di atas pencapaian gemilang dalam pertandingan Pusat Sumber Negeri. Tahniah saya ucapkan, tahniah kepada guru besar, tahniah kepada guru pusat sumber, Jawatankuasa PUBG, guru-guru serta murid. Pada saya, pusat sumber di SK Setia Alam ni, sekiranya kita masuk je, kita dapat melihat satu suasana atau iklim yang sangat ceria, yang dapat menarik perhatian para pelajar, dan semoga dengan keceriaan ini akan dapat menambahkan lagi bilangan para pelajar memasuki pusat sumber ini dan seterusnya membaca dan menjadikan amalan membaca ini sebagai salah satu amalan yang rutin agar mereka dapat meneruskan matlamat sekolah untuk melahirkan para pelajar yang mempunyai jumlah bacaan nilam yang banyak. Bersama saya sekarang pula Encik Muhammad Fazli bin Abdul Rahman, Guru Besar SK Setia Alam. Cikgu, hari ini telah berlangsungnya perasmian Andromeda SK Setia Alam. Seperti sedia maklum, Andromeda memberikan kebaikan dan pengaruh yang sangat bermakna kepada murid-murid SK Setia Alam. Jadi, apa harapan cikgu kepada murid-murid? Alhamdulillah, hari ini kita dah selesai majlis perasmian Andromeda SK Setia Alam, dan kita berasa amat bersyukurlah sebabkan kita ada insan yang teristimewa daripada PPD, iaitu Timbalan PPD Cik Rahim bin Khalid, yang sudi hadir untuk merasmikan Andromeda kita. Dan saya doakan Andromeda selepas ini, setelah dirasmikan oleh Tuan Timbalan PPD, kita akan bergerak lebih jauh dan kita akan memperoleh lebih banyak kejayaan. Sebelum ni belum rasmi pun kita dah ada kejayaan, dan selepas ini insya-Allah dengan kerjasama yang jitu daripada guru, ibu bapa dan anak-anak murid sendiri, saya mengharapkan Andromeda akan menjadi salah satu pusat sumber yang terbaik di dalam negeri Selangor, di Malaysia dan di antarabangsa, insya-Allah. Baik, terima kasih cikgu. Semoga pesanan dan harapan cikgu akan menjadi ingatan kepada semua murid SK Setia Alam. Sebelum saya mengakhiri liputan ini, terimalah serangkap pantun daripada saya. Kalau mencari buah asam, biar lebih jangan kurang. Kuatkan semangat, tekadkan azam. InsyaAllah kejayaan akan cemerlang. Sekian dari saya, Muhammad Ryan Haris bin Muhammad Rimi dari Andromeda Channel. Jumpa lagi.